Korang tengok ni, dia siap ukir nama aku geng. Seller ni memang baik. Alright geng, setiap kali aku main pickleball, aku akan bawa satu bekas ni untuk simpan bola. Bagi aku sangat-sangat menyusahkan dan tak praktikal. Kalau korang perasan, sampai benda ni pun pecah. Okay, sebab tu aku grab satu bag premium khas untuk simpan bola pickleball ni daripada brand Someone. Yang aku suka bag ni, dia bukan boleh simpan 5 ataupun 10 biji bola, tapi boleh simpan 20 biji bola. Okay, untuk dalaman dia ada macam ni tau. Storage supaya korang boleh letak handphone ke, macam aku akan letak grip handle. Okay, dan bagusnya bag ni, bila korang letak 20 biji, bola senang jatuh. Jadi dia bagi siap dengan tali jerut ni untuk korang lebih secure. Dan korang just carry je macam ni. Untuk bag ni, yang baiknya seller siap bagi tag ni dan nama korang. So kalau kawan-kawan korang ada bag ni, tak ada datang tukar. Bag daripada Material Mesh ni bagi aku sangat-sangat praktikal. Breathable, tak berbau, tak beruap dan sangat-sangat mudah nak bawa ke mana-mana. So kalau korang pergi masuk dekat court, memang orang akan nampak korang macam profesional. So kalau korang berminat nak dapatkan bag daripada brand Someone ni, korang boleh check out bag di bawah. Okay, bye bye.